SQL-ETMS, penyelesaian muktamad untuk pengurusan petunjuk yang rumit, penjejakan kehadiran dan kawalan kaki tangan. SQL-ETMS, aplikasi mudah alih direka dengan teknologi geofence terkini dan pautan lancar ke SQL Payroll, memperkasa anda mengoptimumkan pengurusan tenaga kerja anda. Dengan ciri seperti pengesanan lokasi GPS, daftar masuk kawasan khas, dan foto tapak untuk memastikan kaki tangan anda hanya boleh mendaftar masuk apabila berada secara fizikal di lokasi yang ditetapkan. Ciri lokasi geofence GPS meningkatkan ketepatan kehadiran dan mengurangkan penipuan masa, manakala ciri foto tapak menambah lapisan accountability tambahan dengan mengambil gambar kaki tangan di lokasi yang ditetapkan. Dengan fleksibiliti aplikasi ini, malah jurujual yang bergerak pun boleh mendaftar masuk dengan mudah, memastikan penjejakan kehadiran yang tepat, tidak kira lokasi mereka. Tetapi bukan itu sahaja. Aplikasi mudah alih SQL E-Time Attendance menawarkan penyelesaian komprehensif untuk mengurus pelbagai jenis peraturan kerja lebih masa. Ciri-ciri OT termaju kami membolehkan perniagaan menyesuaikan pelbagai jenis peraturan kerja lebih masa yang sesuai dengan aliran kerja unik anda. Dengan keupayaan untuk menetapkan kelayakan masa OT minimum dan kadar OT yang berbeza, atau bahkan menetapkan kadar bayaran OT mengikut tahap. Untuk mencapai lebih lagi, anda boleh meningkatkan produktiviti pasukan anda dengan kuasa SQL-ETMS. Pengurus boleh menikmati pandangan menyeluruh rekod kehadiran pasukan mereka, termasuk jumlah lewat masuk, balik awal, ketidakhadiran, rekod luar pejabat, luar talian dan kerja lebih masa. Dengan rekod terperinci tersedia untuk setiap pekerja, pengurus boleh mengenal pasti isu yang mungkin menjejaskan produktiviti. Dengan SQL-ETMS, teknologi canggih aplikasi ini memastikan anda mempunyai semua maklumat yang anda perlukan di hujung jari anda. Hanya dengan satu klik mudah memberikan anda jumlah minit lewat seorang pekerja dan pecahan harian masa masuk dan keluar pekerja anda. Sekiranya terdapat sebarang kesilapan cuai pekerja atau percanggahan, pengurus juga boleh dengan mudah menyesuaikan masa masuk dan keluar mereka dalam aplikasi mudah alih SQL E-Time Attendance. Izinkan kami membimbing anda melalui persediaan ETMS yang mudah. Pertama, persediaan waktu bekerja. Kedua, persediaan kerja lebih masa fleksibel. Ketiga, penetapan kalendar kerja kepada pekerja. Akhir sekali, laporan. Bahagian 1, persediaan waktu bekerja. Dalam contoh ini, kita akan menyediakan sesi kerja pejabat dengan memasukkan kod, penerangan, waktu mula dan tamat kerja, dan penimbal lewat masuk jika anda membenarkan pekerja daftar masuk dalam beberapa minit. Jika tiada penimbal, anda boleh menetapkannya sebagai sifar, yang bermaksud mereka mesti datang tepat pada masanya. Anda juga boleh menetapkan waktu mula dan tamat rehat. Seterusnya, anda boleh menetapkan peraturan sesi kerja. Anda boleh memutuskan sama ada wajib bagi pekerja untuk daftar masuk dan keluar, sama ada anda memerlukan SQL-ETMS untuk mengesan lokasi GPS mereka, dan sama ada anda mahu pekerja mengambil gambar apabila mereka daftar masuk dan keluar. Pilihan foto tapak amat berguna untuk jurujual yang sering bergerak. Bahagian 2, persediaan kerja lebih masa fleksibel. Dalam selenggara kerja OT, kita akan sediakan peraturan OT untuk hari bekerja. Contoh pertama ditetapkan mengikut waktu jam. Dengan peraturan OT waktu jam, anda boleh tentukan OT minimum dan maksimum. Waktu mula OT dan kadar bayaran OT menggunakan peraturan OT waktu jam. Contohnya, anda boleh tetapkan syarat minimum OT 30 minit dengan waktu mula OT pukul 6.30 petang, kadar bayaran OT 1.5 sebelum pukul 7.30 malam, dan 2.0 untuk mana-mana jam yang dikerjakan selepas itu. Ini bermakna pekerja yang bekerja minimum 30 minit OT antara pukul 6.30 petang dan 7.30 malam akan layak untuk kadar bayaran OT 1.5. Pilihan lain ialah sediakan jenis OT mengikut tahap. Ini bermakna pekerja mesti selesaikan OT tahap pertama untuk melayakan diri bagi kadar bayaran OT yang lebih tinggi pada tahap kedua. Untuk contoh ini, waktu mula OT adalah pukul 7 malam dengan syarat minimum OT 30 minit. 60 minit pertama akan dibayar pada kadar 1.5 dan 60 minit kedua akan dibayar pada kadar lebih tinggi iaitu 2.0. Penggunaan peraturan OT berperingkat boleh sangat bermanfaat bagi syarikat yang ingin memberi insentif kepada pekerja mereka untuk bekerja lebih lama. Dengan menawarkan kadar bayaran OT yang lebih tinggi untuk tempoh kerja yang lebih panjang, anda boleh menggalakkan pekerja untuk kekal fokus dan produktif sambil memastikan mereka menerima ganjaran yang adil atas usaha mereka. Selain itu, anda boleh menetapkan kadar OT yang berbeza untuk hari yang berlainan. Sebagai contoh, pekerja boleh menerima kadar OT yang lebih tinggi pada hari rehat atau cuti umum. Bahagian 3, penugasan kalendar kerja kepada pekerja untuk mengira gaji dan lebih masa secara automatik
anda perlu menetapkan waktu kerja dan peraturan OT pekerja kepada hari kalendar mereka. Pergi ke rekod kehadiran masa. Selenggara kalendar, dayakan Jabatan Cawangan untuk membantu mengenal pasti pekerja. Kemudian pilih kumpulan pekerja yang sama dan klik pada wizard untuk menetapkan hari rehat mereka. Sebagai contoh, jika pekerja pejabat anda cuti pada hari Sabtu dan Ahad, tandakan hari tersebut sebagai hari rehat. Seterusnya, tandakan sebarang cuti umum yang berkenaan. Akhir sekali, sediakan jadual kerja. Untuk sesi kerja pejabat, anda boleh pilih untuk menetapkan jadual mengikut bulan, mengikut minggu atau hari dalam sebulan. Contohnya, jika anda ingin menetapkan jadual kerja untuk sepanjang bulan Jun, pastikan hanya Jun dipilih. Jika anda ingin menggunakan jadual kerja untuk semua bulan, minggu dan hari, biarkan semua pilihan lalai terpilih dan klik proses. Setelah ini selesai, anda boleh melihat kalendar pekerja dengan mengklik lihat jadual. Dengan menetapkan sesi kerja dan peraturan OT pada kalendar pekerja, anda boleh memastikan sistem secara automatik mengira gaji bulanan mereka dengan tepat berdasarkan waktu kerja dan peraturan lebih masa mereka. Ini menghapuskan keperluan pengiraan manual dan mengurangkan risiko kesilapan dalam proses gaji. Bahagian 4, ETMS laporan. Sebagai pegawai HR, anda boleh mengurus kehadiran pekerja dengan mudah dan membuat pelarasan yang perlu dalam gaji SQL. Untuk bermula, pergi ke kehadiran masa. Klik pada butang awan segerak diikuti dengan segerak semua. Sistem akan secara automatik memaparkan silo in dan silo out yang tidak lengkap untuk semua pekerja. Anda boleh membuat pelarasan yang perlu, seperti mengisi secara manual silo out yang terlepas untuk mana-mana pekerja dan kemudian simpan perubahan anda. Apabila anda menyegerakan semua data, semua rekod pekerja, termasuk e-leave, e-claim dan e-time attendance, disatukan di satu tempat. Dalam topik ini, kita akan melihat e-time attendance. Dengan fail log terperinci yang tersedia, pegawai HR dapat menentukan dengan cepat jumlah lewat masuk, awal keluar dan jam OT untuk setiap pekerja. Status silo akan menunjukkan sama ada seorang pekerja menepati masa, awal keluar, tidak hadir atau gagal silo out. Penjediakan GPS juga akan menunjukkan sama ada pekerja berada di pejabat, luar talian atau di luar. Untuk OT, SQL Firewall akan secara automatik menyemak masa mula, masa tamat, tempoh, masa rehat dan minit yang boleh dituntut. Anda boleh membuat pelarasan dengan mengembangkan mana-mana butiran OT, klik kanan padanya, edit untuk menyemak dan membuat pelarasan pada minit yang boleh dituntut jika perlu. SQL Firewall akan menetapkan kod OT secara automatik jika pekerja memenuhi polisi OT kerja dan layak untuk tuntutan OT. Setelah semua pelarasan dibuat, pegawai HR atau pengurus boleh membuat kelulusan atau membatalkan kerja lebih masa dengan mudah mengikut keperluan. Sekiranya berlaku ketidakhadiran, cuti, balik awal atau lewat masuk, sistem kami secara automatik menapis rekod yang berkaitan dan pegawai HR atau pengurus boleh mengambil tindakan dengan mudah dengan memotong gaji daripada cuti tahunan, cuti tanpa gaji atau cuti sakit atau sebagai alternatif. Anda boleh memilih untuk membatalkan tindakan jika anda tidak mahu memotong gaji atas sebarang sebab. Klik kemas kini gaji untuk menyimpan. Setelah melengkapkan semua tindakan di atas, anda boleh menjana cetakan laporan ringkasan kehadiran masa dengan mudah. Laporan ini menyediakan gambaran keseluruhan status jam masuk setiap pekerja, termasuk sebarang kejadian lewat masuk, balik awal, atau cuti semasa sesi kerja dan kerja lebih masa. Dengan laporan ini, pengurus boleh mengenal pasti sebarang isu dengan cepat dan mengambil tindakan yang perlu. Ubah pengurusan kehadiran pasukan anda dengan SQL ETMS. Kawal prestasi pasukan anda dan pastikan accountability dengan mudah. Naik taraf kepada SQL ETMS hari ini dan kawal kehadiran serta produktiviti pasukan anda dengan mudah. Bertindak sekarang dan hubungi ejen perkhidmatan anda untuk merebut tawaran eksklusif masa terhad kami.